Hai. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku sekarang ni berada di Bismillah Cafe dekat Jalan Kampar, Georgetown, Penang. Hampa kalau mai area-area Georgetown ni, aku ajak hampa semua mai singgah. Mana lagi kalau bukan di Bismillah Cafe ni. Menu-menu yang sempoi dan sedap. Hampa kena tengok video ni sampai habis. Baik, banyak menu kat Bismillah Cafe ni, tapi yang antaranya ni dia, nasi lemak ayam goreng. Mereka ada dua sesi perniagaan, iaitu daripada pagi dengan petang. Nasi lemak ni dia ada daripada pagi dan juga sesi petang. Dan juga mereka ada nasi lemak sampai sotong, sampai udang. Untuk hampa yang duk beli bilis telur pun ada. Cakap banyak tak guna, tengok sambai pun dah tak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu nasi dengan sambai dia macam mana. Dia sambai dia pedas. Tak lah pedas gila-gila. Pedas yang boleh sesuai untuk nasi lemak ayam goreng. Kita buat sambai sikit, nasi sikit, baru kopi set. Bismillah. Ayam lembut masak dalam air, nasi lemak ayam goreng sempoi. Ini dia cakotiao udang telur mata. Yang ni pun menu dia ada daripada pagi sampai petang. Udang dia dah buka kulit siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Udang goreng juga rasa. Dah rasa pula cakotiao dah macam mana. Rasa macam tak nak berhenti lah. Untuk menu seterusnya kita ada roti Arab dengan kari ayam. Kalau hampa minta kari daging, owner akan buat satu hari nanti. Dan ni kita jalan dulu dengan kari ayam. Oh, lembutnya roti dah sambil semang buka-buka. Rapuh elok, sedap. Kita nak rasa dengan dia punya kari ayam ni. Cucuk elok. Ya, roti jala tak roti jala. Mau bertambah roti jala lagi sedap. Menu pagi dengan petang pun kita juga ada jual dekat sini. Ini dia roti bakar kacang pur. Roti bakar ni biasalah. Jadi kacang pur dalam ni dia tak kosong kan. Ada cabai, telur pun dia buat lagi. Ni dia kacang pur dia payah halus-halus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu kacang pur sebelum kita letak roti. Yang ni next level. Semua cukup dalam ni. Masya Allah. Inilah antara menu killer dekat sini, Cheesy Chicken Chop by Bismillah Cafe. Menu ni hanya petang saja. Untuk makluman apa, bukan sekadar western food saja. Masakan Thai pun dia jual pada malam saja. Jadi senang pun nak kata, chicken chop atau western dan juga masakan Thai akan dibuat dari sesi petang. Nampak dia punya cheese tak kedekut bang. Masya Allah. Dia cheese tu. Nampak tu. Baru dah nampak cheese tu melekat. Dia sucuh dengan dia punya sos ni. Bismillah. Tak mau buang masa nak rasa. Kalau hampa peminat western, hampa kena mai try. Sebab apa? Dia ada rasa yang tersendiri. Tak cukup komplit kalau hampa tak mai Bismillah Cafe, kena dimsum mereka. Mereka ada banyak variasi pilihan dimsum, tapi aku memilih ketam dan juga sotong. Dan mereka bagi inilah sos dan juga kuah mereka. Dan ni buah penutup untuk kita makan dekat sini. Bismillah. Lembut elok, kena mai try. Baik, antara minuman yang dekat Bismillah Cafe ni, aku rekomen hampa 3 ni. Kita ada teh ais, kita ada green tea dan juga special kita ada Hawaii Blue Lagoon. Mulakan dengan teh dia dulu. Yang ni berbulu elok ni, yang coreng kan. Green tea. Bismillahirrahmanirrahim. Mana elok, sedap. Hawaii Blue Lagoon. Bismillah. Rasa masam lemon tu melekat di jiwa.